hari ini ditetapkan untuk permohonan reman terhadap orang yang disyaki, Datuk Seri Samsul Iskandar, yang mana ditahan di bawah Seksyen 16 SPRM. Pihak SPRM memohon 7 hari. Pun begitu, selepas hujah-hujah oleh peguam saya, Yusof, dan rakan kerja saya, Josh Atif, dan juga Duratul Ain, dan juga dibantu oleh tadi ada 2 lagi peguam. Pihak Puan Magistrate mempertimbangkan banyak perkara, antaranya ialah kesihatan Datuk Seri Samsul yang membuka rawatan. Jadi beliau telah diberi 6 hari tahanan reman. Itu saja. Untuk rekod Datuk Seri Samsul memang melalui rawatan untuk jantung, manis, dan juga siapa satu 3 sangkai apa? Darah tinggi. Jadi laporan rawatan daripada IJN semua kita besarkanlah. Jadi kita berharap siasatan ni dapat disiapkan dengan cepat seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Azam Baki dalam statement. So saya pun I'm echo the same tone. I want this investigation to be done as fast as they can.